Daripada dulu sehingga sekarang, saya masih lagi mendengar Yang Berhormat Tambun dengan ungkapan beliau, kita kira anak India, anak saya. Anak Cina, anak saya. Anak orang Melayu, anak saya. Anak Kadazan, anak saya. Anak Iban, anak saya. Tetapi bila berlakunya masalah di mana murid-murid yang mendapat keputusan cemerlang tidak mendapat peluang, terutamanya daripada kaum India dan Cina untuk melanjutkan pelajaran melalui proses matrikulasi, ia membawa tanggapan negatif terhadap Yang Amat Berhormat Tambun yang telah saya berusaha sehingga sekarang untuk menjadikan beliau sebagai seorang Perdana Menteri. Saya hanya merayu kepada Menteri Pendidikan, jangan benarkan Little Napoleons untuk sabotaj kerajaan ini. Saya merayu kepada Menteri Pendidikan, kita mahu kerajaan ini berjaya. Jangan lupa jasa kepada kaum India dan Cina yang telah memberi sokongan 100% kepada Yang Berhormat Tambun untuk memastikan selepas perjuangan 25 tahun reformasi, beliau menjadi Perdana Menteri. So bila berlaku masalah-masalah macam ini, kita rasa duka cita.